Okey, sekarang kita buat bancuh ini. Tadi bukan bancuh biskut buah kana. Saya nak bancuh untuk biskut Nestem Kismis pula. 250 grams mentega, 1 cawan setengah gula pasir. Gula halus. Pukul ni sampai kembang. Jangan kembang sangat. Okey, dalam ni ada tepung jagung, tepung gandum. Saya letak juga sikit ada lebihan lebihan custard tadi boleh jugalah. Ni 3 cawan Nestem. Setengah orang suka yang halus, dia akan kisar. Saya tak suka kisar, saya nak kasar-kasar sikitlah. Dah ke ni, gaul. Senang ratakan. Wangi Nestem Faik. Wow. Nestem Faik makan pagi-pagi ni, dia dah ambil buat kuih. Okey ke Faik? Okey lah. Okey. Je. Telur dah taruh, vanila dah taruh. Setengah dulu. Biarlah baik, biarlah. Aku jangan pergi lagi cah. Tengok gitu. Mesti tak mazek. Awak nak ambil susuk. Tengok habis dah. Bising. Okey. Berat. Ni ambil segini je. Ini je. Biar rah. Buat kuih. Buat kuih apa? Jangan tengok kita masak Elio. Ni buat kuih apa ni? Lupa. Kuih buah apa? Tak tahu. Buah kana. Tak keluar pun? Okey dah. Bam. Buang masa dia. Ni. Uduh. Tak payah. Tengok terabur ni. Gandum tak terabur jadi terabur jangan. Susu dia macam susun di panggung wayang macam ni. Baru dia ada space untuk expand. Kalau dia expand sikit lah. Cantik masuk dia macam betul-betul.